Tu dia kawan-kawan. Aku dan Mem hadir di majlis perkahwinan anak sahabat lama aku, Kasim. Jumpa juga kawan-kawan lama yang lain. Apa lagi, kami bergambar je lah. Untuk kenang-kenangan, inilah tuan majlis Kasim dan isteri menyantuni para tetamu. Okey, jom kita dengar dulu apa kata tuan majlis. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi hadir ke majlis Walkimatun urus anak saya. Dan segala kekurangan apa kita minta maaf lah ya. Benda nak layan semuanya tak dapat lah. Okey, terima kasih. Ini kawan-kawan dari kampung semua ni. Dah lama tak jumpa. Aduh. Ya ini Lan, ni Zam, ni Habibi, ini Samad, ini Marzuki. Tu dia. Dah bunyi lah. Macam ni lah seronoklah kami. Jarang-jarang sekali jumpa. Ini sahabat kampung daripada kecil sampai dah beruban. Tu dia. Semua. Okey. Kawan sampai mati ni. Inilah tuan rumah kenduri. Dia kenduri anak dia yang last kan? Anak yang terakhir. Tapi ada seorang lagi. Ada seorang lagi sebenarnya. Anak dia 4 orang. Dulu kami sekolah rendah sama. Lepas tu terpisah. Lama masing-masing buat diri. Kerja sekali pun bisa. Masa di Beranang. Dan ni orang kata apa, bila ada kenduri kendara ni, macam ni lah kami jumpa. Memang seronok lah jumpa kawan-kawan. Okey, tanya kasih. Okey, terima kasih.